Saya nak sentuh sikit lah pasal rumah Selangorku. Kalau kita tengok rumah Selangorku ni, kalau kita lihat dia ada juga smart sewa. Selangor ni dia smart sewa rumah Selangorku. Tapi kalau kita nampak dia berbeza dengan PPR, KPKT lain dengan Selangorku ni. Sebabnya rumah Selangorku ni dia dibuat oleh swasta, pemaju swasta. Dan numbers ni tak berapa nak banyak. Memang disyaratkan ada berapa rumah dalam satu development tu. Tapi saya boleh nampak lah anak muda pun tu susah untuk dapat. Sebab mungkin ramai yang tak tahulah rumah Selangorku ni kalau kita nak apply kena kepada LPHS lah. Dan sendiri saya pun pastilah kalau kita tengok ramai, kalau sebut berebut ni memang ramai yang apply dan juga tak dapat. Dan yang paling menyedihkan tu di kawasan saya sendiri, ada juga rumah Selangorku ni dia jadi projek sakit. Tak siap-siap. Jadi kat situ pun ada juga isu. Dan kita kena ingat ya, rumah Selangorku ni tak ada khas untuk anak muda. It open to all. So maksudnya you muda ke, you tak muda ke, tapi yang seperti biasalah anak muda ni untuk mendapat kelayakan itu agak sukar. Ini memang rumah mampu milik, tapi rumah yang mampu dimiliki oleh developer saja. Rumah mampu tengok. Rumah yang mampu projek itu diserahkan kepada developer. Tetapi akhir kesan sebenarnya, rakyat hanya mampu tengok dan mampu berharap sahaja. Sebab apa? Berbalik kepada harga yang ditawarkan. Kan? Contoh saya tengok dalam keadaan sekarang, semasa rumah Selangorku yang ditawarkan 180,000 ke 250,000 ke 400,000, betul kan? Ya, kalau salah betul kan. Kalau 250,000, kalau orang yang baru orang yang baru bekerja fresh grad, kan, dia keluar pertama sekali dia ada bebanan mungkin pinjaman pelajaran dalam 500 sebulan. Kat situ dah mengekang dah untuk loan. Tapi